Baik, topik menarik seterusnya pada pagi ini kita nak kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan keperluan untuk melantik kontraktor elektrik berdaftar Suruhanjaya Tenaga. Mungkin anda terfikir macam ada ke kontraktor elektrik? Penting ke untuk mendapatkan perkhidmatan kontraktor elektrik ni? Ni sini kita nak sembang panjang lagi bersama dengan dua orang tetamu kita. Saya perkenalkan terlebih dahulu Encik Muhammad Irwan Muhammad Lizan, penolong pengarah Unit Kekompitenan Elektrik Jabatan Kawal Selia Keselamatan Suruhanjaya Tenaga. Juga daripada unit yang sama, jawatan yang juga sama sebenarnya, iaitu Encik Senior Muhammad Khairi Safi, juga daripada Suruhanjaya Tenaga. Assalamualaikum, selamat pagi untuk kedua-duanya. Assalamualaikum. Kita bawa dua orang besar daripada Suruhanjaya Tenaga ni kan. Dok sebut Suruhanjaya Tenaga, apa yang kita boleh faham ataupun ketahui dengan lebih lanjut berkaitan dengan peranan yang dimainkan oleh Suruhanjaya Tenaga ini? Baik, terima kasih. Sama-sama. Suruhanjaya Tenaga ini ataupun lebih dikenali dengan nama ringkasnya ST telah beroperasi lebih 2 dekad, iaitu bermula Januari 2002. Jadi sebagaimana Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM), sama juga dengan Suruhanjaya Security, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN), ST adalah badan kawal selia yang mengawal selia 2 sektor utama, iaitu yang pertamanya adalah sektor pembekalan elektrik dan yang keduanya adalah sektor gas berpaip di Semenanjung Malaysia dan juga Labuan. Baik, 3 akta di bawah penguasaan ST adalah Akta Bekalan Elektrik 1990 dan Akta Bekalan Gas 1993, dan yang terbaru adalah Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga 2024. Jadi peranan kita pula sebenarnya terbahagi kepada 3, iaitu yang pertamanya adalah kawal selia ekonomi, dan yang keduanya kawal selia teknikal, dan yang ketiga adalah peraturan keselamatan. Jadi selain daripada itu, sebenarnya tanggungjawab kita ni sebenarnya di ST adalah untuk mempromosikan dan juga untuk menggalakkan penggunaan tenaga dengan cekap, selamat dan juga melindungi pengguna. Jadi atas dasar ini jugalah kita hadir pada pagi ini untuk berkongsi sedikit informasi tentang pentingnya melantik kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga bagi sebarang kerja-kerja pemeriksaan, pengujian dan baik pulih elektrik bagi menjamin keselamatan pendawaian di rumah anda. Okey, jadi untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut apa dimaksudkan dengan melantik kontraktor yang berdaftar di bawah Suruhanjaya Tenaga ST ini, Cik Khairi, kalau boleh kongsikan dengan lebih lanjut, silakan. Okey, terima kasih Puan Anshu. So untuk apa yang dimaksudkan dengan melantik kontraktor elektrik ini ialah terdapat keperluan di dalam Akta Bekalan Elektrik 1990 yang mengkehendaki mana-mana orang yang ingin menjalankan kerja-kerja elektrik untuk mendaftarkan syarikat atau firmanya dengan Suruhanjaya Tenaga. So orang awam atau awam dan pengguna amatlah digalakkan untuk melantik atau mendapatkan khidmat nasihat daripada kontraktor elektrik yang berdaftar dengan ST untuk mengendalikan atau mengerjakan kerja-kerja elektrik dan pendawaian di rumah. So ini kerana kontraktor elektrik yang berdaftar ini adalah berlesen, bertauliah dan pakar dalam memastikan kerja-kerja elektrik dan pendawaian di rumah adalah mematuhi piawan keselamatan yang telah ditetapkan oleh ST sendiri. Bagaimana orang ramai boleh mengetahui bahawa kontraktor tersebut adalah berdaftar dan juga disahkan di bawah ST? Apa kriteria-kriteria yang boleh orang ramai semak terlebih dahulu sebelum mendapatkan perkhidmatan kontraktor elektrik tersebut? Kalau untuk dapatkan nak tahu awal, so orang awam boleh layari laman web ECOS lah, ecos.st.gov.my. Dekat situ terdapat tab maklumat. So orang ramai boleh akses lah ke situ. Kat situ kita ada maklumat kontraktor elektrik yang berdaftar dengan ST. So kat situ kita ada tab carian. Kat situ boleh cari kod negeri, dia punya kelas kontraktor dan sebagainya lah. Apa risikonya sekiranya tidak menggunakan perkhidmatan kontraktor yang berdaftar dengan ST? So risiko dia dari segi keselamatan lah pendawaian di rumah tu sendiri. So maybe kontraktor elektrik tu menggunakan kelengkapan elektrik yang substandard, yang tak ikut kita punya standard lah piawan kita. Contohnya kabel yang tak ada label ST SIRIM lah dan sebagainya lah.
Masalah bahayanya itu kalau tak pakai nanti boleh ada terjejas dengan keadaan seperti renjatan elektrik. Renjatan elektrik. Short circuit kat rumah. Short circuit, kalau short circuit habis barang-barang dapur perkakas elektrik rumah pun rosak. Tambah lagi duit nak kena beli barang kan. Seperti ais rosak ke, dapur gas ke yang elektrik lah. Dapur gas tak nilah kan. Dapur yang elektrik tu. Habislah kalau rosak kena beli baru tu, mau kos banyak tu. Okey, Cik Imran, boleh kongsikan apa jenis kerja-kerja yang memerlukan lantikan kontraktor elektrik ni? Okey, baik. Antara kerja-kerja yang memerlukan lantikan kontraktor ni sebenarnya mainly ataupun secara umumnya ada 4 lah. So yang pertamanya adalah kerja-kerja pendawaian elektrik di rumah baru. Jadi sebagai contoh saya boleh beri adalah seperti macam pemasangan penghawa dingin, water heater. Dan di samping itu juga penambahan ataupun pemasangan poin-poin soket dinding yang baru. Betul. Itu yang pertama. Dan yang keduanya adalah kerja-kerja penambahan ataupun ubah suai pendawaian elektrik di rumah yang sedia ada. Okey. Jadi kebiasaannya kita orang awam ni biasanya akan melantik orang warga asing. Cumanya itulah kita risau. Jadi dengan kerja-kerja penambahan dan juga pengubahsuaian ni, sebenarnya kita khawatirlah, kita bimbang tidak akan mengikut spesifikasi dan juga standard yang sepatutnya. Itu yang kita lebih risau. Jadi itu kerja-kerja yang kedua. Dan kerja-kerja yang ketiga adalah kerja-kerja pembaikan pada kerosakan pendawaian elektrik di rumah. Jadi contoh yang saya boleh beri adalah seperti soket terbakar ataupun litar pintas di rumah. Itulah yang memerlukan penukaran ataupun pembaikan segera. Contoh yang lain saya boleh beri yang lebih jelas adalah macam proses pemulihan. Proses pemulihan ini biasanya berlaku selepas insiden bencana banjir ataupun kebakaran. So itu perlu attach ataupun engage dengan kontraktor lah. Dan yang terakhir adalah kerja-kerja bagi pemeriksaan, pengujian pendawaian secara berkala. Sebenarnya pemeriksaan dengan pengujian ni kita boleh buat di rumah sendiri. Kalau you perasan, di rumah kita kan ada test button tu. Kita boleh buat sebenarnya. Itu kita boleh buat sebulan sekali. Jadi yang dimaksudkan nak kena engage dengan kontraktor ni, sekiranya tuan rumah nak check the whole wiring system. Itu kena engage dengan kontraktor. Itu yang dimaksudkan dengan kerja-kerja pemeriksaan, pengujian pendawaian secara berkala tu. Tapi perlu pengujian secara berkala tu berapa banyak kekerapannya dalam masa setahun tu kena buat ketat sebenarnya, sebab maklumlah orang kita ni kadang tak jadi. Dia kata jalan je kan. Jalan tak. Terutama kalau macam rumah-rumah yang dah lama kan, 20 tahun, 30 tahun kan. Berapa lama mereka berapa kekerapan yang perlu dibuat semakan? Sebenarnya pihak ST tidak meletakkan sebarang bilangan tahun. Dia atas kesediaan tuan rumah tu sendiri. Sebab dia akan melibatkan kos. Faham. Jadi if you are ready, sekiranya bersedia, dan dia boleh buat secara anytime lah. Bila-bila saja. Setahun sekali logik ke? Setahun sekali ke? 2-3 kali? Boleh. Mengikut kesediaan tuan rumah. Kalau saya tanya, kalau bangunan high rise macam mana? Apartmen, kalau rumah landed, rumah dia tu dia punyalah tapak dia kan. Kalau high rise, dia punya wiring tu dia dah bersambung kan. From one lot to one lot. Tapi lot sebelah tu dah lot orang lain kan. Bagaimana prosesnya? Perlu sama ke tidak? Ya, sama sebenarnya. Sebab bila kita bercerita tentang pemeriksaan, dia akan bermula sebenarnya titiknya itu, pemeriksaan itu bermula daripada meter. Saya faham high rise. Jadi bila masuk rumah, the moment you masuk rumah, wiring, the whole wiring di dalam rumah itu adalah sekiranya nak perlu diperiksa, itu yang perlu diperiksa. Itu yang dimaksudkan. Periksa rumah tu, meter rumah tu saja. Betul. Bermula dari meter sampai ke dalam rumah. Faham. Okey, baik. Apa antara kelebihan lain sekiranya kita menggunakan perkhidmatan kontraktor yang diiktiraf oleh pihak ST ni? Antara kelebihan yang saya boleh kongsikan pada pagi ini adalah yang paling utama, pematuhan kepada akta dan peraturan lah, yang jelas sekali. So, kontraktor elektrik yang berdaftar dengan ST ini semestinya telah mematuhi akta dan peraturan di bawah Akta Perkara Elektrik 1990 yang membolehkan mereka untuk mengerjakan kerja-kerja elektrik mereka secara sah lah. Di samping itu juga, pendawaian yang dilakukan oleh kontraktor elektrik ini adalah mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh ST sendiri.
Ini penting untuk memastikan bahawa kerja-kerja yang mereka lakukan itu adalah selamat dan mengikut undang-undang yang berkuat kuasa. So yang kedua, kelayakan dan kemahiran profesional. Kontraktor elektrik yang mendaftar telah melalui proses kelayakan bagi memastikan mereka mempunyai kemahiran dan kepakaran dalam bidang kepakaran yang diperlukan dalam bidang elektrik tersebut. Ini memberi keyakinan bahawa kerja yang dilakukan itu adalah selamat dan berkualiti lah. So yang seterusnya, jaminan keselamatan ini pun penting. Kontraktor yang mendaftar dilatih dan mempunyai pengalaman yang banyak untuk mengenal pasti dan menangani risiko keselamatan semasa bekerja. Ini membantu mencegah sebarang insiden kemalangan semasa kerja-kerja dilakukan. Selain itu, kontraktor yang mendaftar juga menggunakan kelengkapan elektrik yang mempunyai label ST Serim yang saya maklum tadi, seperti kabel, soket outlet, switch dan peralatan yang lain. Iaitu kenapa kena ada label ST Serim ini? Sebab peralatan ini telah diuji keselamatannya lah di lab-lab, di makmal-makmal yang untuk mengujilah. Terdapat juga, selain itu terdapat juga kontraktor yang mendaftar dengan ST yang akan mencadangkan penggunaan kelengkapan elektrik yang cekap tenaga untuk penyematan jalan jaga masa yang panjang. Tapi ini mengikut kesesuaian bajet pengguna lah. Kita tak mestikan lah sebab dia melibatkan kos kan. So yang last sekali, tanggungjawab dan accountability. So kontraktor ini mereka mempunyai tanggungjawab untuk memastikan semua kerja-kerja elektrik yang dilakukan adalah mengikut garis panduan dan standard yang ditetapkan ST. Selain itu, kontraktor elektrik juga memastikan kerja-kerja yang dijalankan juga akan dilakukan atau dipantau serta diuji oleh orang kompeten yang telah dikeluarkan oleh ST lah. Contohnya kalau untuk kerja pendawaian ni, kita selalu untuk pendawai lah, orang kompeten dia. Ini juga dapat mengurangkan risiko lah berlaku insiden kemalangan atau kebakaran akibat lintas pintas, pendawaian tidak mengikuti spesifikasi dan sebagainya. Okey, baik. Kat luar kan macam banyak scammer sekarang kan? Selalu kita dengar orang scam jadi pegawai immigration lah, polis lah. Saya bukan cerita pasal scam cuma saya nak tanya Cik Rom, macam mana kita benar pasti sebenarnya kontraktor tu adalah memang benar-benar kompeten dilantik oleh PST, bukan hanya sekadar kata dia bawa kertas saja ke hitam putih, saya memang berdaftar, tapi sebenarnya tidak. In other words, macam scammer lah juga kan. Dia buat perkhidmatan tu sebenarnya, cuma dia nakkan ada orang apa kata ada mileage tu, dia kata dia berdaftar dengan ST, tapi sebenarnya dia tidak. Jadi bagaimana untuk orang ramai mengetahui bahawa kontraktor tersebut benar-benar kompeten berdaftar dengan ST? Okey, baik. Sebenarnya orang awam ataupun penonton yang ada hari ini boleh melayari web kita. Saya sebutkan ecos.st.gov.my, ecos.st.gov.my. Jadi di dalam online website kita tu, pengguna boleh klik pada tab maklumat, kemudian pilih senarai kontraktor elektrik berdaftar. Kemudian di situ juga ada terdapat parameter carian yang boleh dipilih mengikut kehendak orang ramai juga. Ada di situ pejabat kawasan, jenis kontraktor, nama syarikat dan juga negeri. So tidak ada masalah sebenarnya. Jadi cerita pasal scammer tadi. Jadi ada tak kes-kes? Yes. Ada. Betul, ada. Ya. Apa jadi kepada bila mereka menggunakan perkhidmatan tersebut dan kepada kontraktor tersebut yang memberikan perkhidmatan? Kita cuma boleh nasihatkan supaya cari kontraktor yang sepatutnya lah. Itu yang kita boleh nasihatkan kepada pengguna. Kemudian selain daripada itu juga, orang ramai ataupun penonton hari ini, untuk mengesahkan kontraktor itu berdaftar dengan ST, mereka boleh meminta ataupun menunjukkan perakuan pendaftaran sebagai kontraktor elektrik. Jadi pengguna boleh mintalah, boleh demand lah. Tunjukkan, kita panggil sebagai borang queue lah. Borang queue? Borang queue, betul. Okey. Jadi borang queue itu adalah perakuan kontraktor elektrik yang berdaftar. So di situ kita ataupun pengguna boleh lihat sendiri sama ada kontraktor ini adalah berdaftar ataupun tidak. Tapi legit lah, contohnya macam kering-kering kita tanya nak minta quotation sebut harga kan. Tapi sebelum tu ada tak borang queue? Boleh. Legit lah tanya. Dia akan diberikanlah oleh tersebut. Dia bukan sesuatu dokumen yang sulit. Dia boleh diberikan ataupun ditunjukkan kepada pengguna ataupun orang awam. Jadi dia akan memberi keyakinan lah kepada pengguna tu untuk nak melantik
kontraktor tu. Lepas tu dah dapat borang queue tu semak dekat e-course. Boleh? Boleh? Betul. Untuk memastikan kesihatan ni bukan apa. Orang sekarang ni panjang akal kan? Ya, betul. Kita takut rumah tu kita nak jaga tapi kita takut nanti jadi insiden lain pula kan. Okey, Encik Khairil, kalau boleh sekali lagi wawarkan dan juga nasihatkan orang ramai untuk sama-sama mempunyai kesedaran juga ikuti ataupun melantik kontraktor-kontraktor elektrik di bawah yang mendapat perakuan ST ni, silakan. Okey, orang awam ataupun pengguna boleh memohon kepada orang yang bekerja dengan kontraktor tersebut untuk memaparkan kad pengenalan orang kompeten. Seperti inilah atau kita panggil. Oh, ada contoh ni ke cue card tu? Ini kad macam kad pengenalan lah. Saiz kad pengenalan saja atau kita panggil Competent Person Identification Card lah, CPIC. So ni sebagai bukti lah orang kompeten itu telah berdaftar dengan kontraktor tersebut lah. Oh, maksudnya setiap individu kompeten ada individu akan ada kad panggil IC. Macam IC lah. Dia boleh print sendiri dekat sistem e-course. Oh, ya ke? Oh, so kita minta ni lah kalau boleh. nak minta Sebagai bukti lah. So maksudnya kat sini dia ada QR, so dia ada maklumat, maksudnya pengguna boleh scan QR ni akan keluar maklumat lah, nama dia, sijil dia apa, nama kontraktor dia bekerja kat mana. Sikit belakang tu, tak nampak kat kamera tu. Depan dia ada QR code, belakang dia belakang dia ada maklumat ST lah. Oh, okey, macam itulah rupa kad ni. Rupa kad dia. Takut kalau jumpa tercecer atas lantai kan jangan buang ni kad perakuan. Bukan apa, kadang kad ni kadang-kadang terkeluar daripada dompet ke apa kan. Itu adalah kad IC macam IC lah ya, perakuan. Untuk mereka yang berdaftar di bawah ST. Bawah ST betul. Okey, baik. Terima kasih kepada kedua-duanya hari ini untuk berkongsi secara ringkas dengan Penuntut Pagi Malaysia berkenaan keperluan melantik kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. Seterusnya kita bawa anda semua ke Cerita Pagi Selangor bersama dengan rakan pelapor kita Samsi sudah pun bersedia di sana. Silakan Sam.